Dia punya portion banyak berbaloi dengan harga. Geng, hujan-hujan macam ni kena mi tarik kari dekat dataran Mat Riau ni memang ngam. Jom kita kena dekat Chef Ali. Sini food court style, layan diri kedai Chef Ali, kena char kway teow berapi. Kedai ni memang terkenal dengan portion dia yang banyak macam ni Okay guys, hari ni aku order 4 jenis menu tau. Mi tarik kari. Mi tarik ni dia buat sendiri, dia tarik sendiri. Chef Ali yang buat sendiri. Kita ada menu katsudon. Nasi ayam ala-ala Jepun punya lah. Memang terbaik lah. Ayam tu dia masak, lepas tu dia pecah telur, baru dia makan dengan nasi ayam. Kalau orang tekak Melayu ni dia makan nasi ayam lah. Kalau Jepun tu dia macam pulut-pulut sikit kan. Ni dia. Kena makan dengan chili oil lah, bau best. Nasi goreng kampung aku dah sampai. Okey, nasi goreng kampung RM9 je. Kau tengok, dengan ikan bilis dia, dengan udang dia. Ambil video ni, tunjukkan tuan kedai. Mesti nak dapat yang macam ni tau. Kena dengan char kway teow dia dengan harga RM12 je. Ni char kway teow biasa je. Udang dia ada 3 kat sini. Mi tarik kari ni saya suka dia punya kuah ni. Tengok, banyak betul isi dalam mi kari dia ni. Yang paling aku suka kat sini, mi dia tu rasa kenyal-kenyal macam tu. Yang unik bagi aku, nasi ayam katsudon dia ni. Memang ngam lah kalau kau suka pedas-pedas sikit, makan dengan cili oil dia. Serius bang, yang ini memang layan. Peminat-peminat char kway teow, makan dengan cili jeruk baru betul. Dengan harga RM12, apa tak boleh 3 ekor udang. Kau sendiri tengok macam mana banyaknya portion nasi goreng kampung dia ni. Kalau dengan kekasih boleh bagi 2 ni. Okey, kepada korang yang nak datang ke dataran Mat Riau ni, jangan lupa singgah dekat Chef Ali tau. Mi tarik dia padu katsudon ni. Dah boleh masuk list makan malam bersama dengan keluarga dekat sini. Macam